ya. Sebelah dia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Waalaikumsalam. Tahu tak kita nak belajar apa hari ini? Kita nak belajar Bunga kebahasaan. kebahasaan. Tadi kita dah tengok video. Sekarang cikgu akan terangkan slide berkenaan bunga kebahasaan ni. Okey Aisyah, apa yang Aisyah tahu tentang bunga kebahasaan? Bunga kebahasaan ini merupakan bunga raya. Husna, apa Husna tahu tentang bunga Saya kebahasaan? rasa bunga raya ini dia warna merah, cikgu. Betul, bunga raya warna merah. Jadi kita kena tahu bunga raya ni dia diisytiharkan pada 28 Julai 1960 oleh Perdana Menteri kita pertama. Siapa? Tunku Abdul Rahman. Dan dia diisytihar sebagai bunga kebangsaan. Jadi bunga raya ni dipilih atas pertimbangan dan kajian dengan banyak bunga-bunga tempatan lain. Kerana dia dipilih kerana mudah didapati, dikenali ramai dan melambangkan identiti negara. Okey? Dan kita perlu tahu, setiap kelopak bunga raya ni ada makna tersendiri. Contoh, ada 5 kelopak. Setiap kelopak ni menandakan rukun negara. Kita boleh tengok kat sini. Cuba Aisyah baca. Rukun pertama. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua apa Husna? Kesetiaan kepada raja dan negara. Ya betul. Yang ketiga keluhuran perlembagaan. Yang keempat apa? Kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima? Kesepadan dan kesusilaan. Betul. Tepuk tangan semua. Okey. Kamu nak tahu tak kenapa bunga raya ni dia boleh dijadikan simbolik? Sebab yang berkembang, bunga yang berkembang ni dia melambangkan kemajuan negara kita. Kemajuan negara kita yang harmoni, aman damai dan sebagainya. Okey? Kemudian kita tengok warna merah pada bunga raya tadi ada makna dan simboliknya. Simbolik pertama adalah sebagai lambang keberanian. Kenapa keberanian? Sebab dengan lambang keberanian ni kita dapat menempuh cabaran yang ada dalam negara kita. Seterusnya adalah lambang perpaduan. Lambang perpaduan ni melambangkan kesatuan masyarakat. Dan yang ketiga adalah keteguhan pentadbiran melibatkan kestabilan kerajaan. Kita ada negara kita, ada sistem raja berperlembagaan. Apa tugas raja? Tugas raja adalah untuk semak dan imbang kerajaan kita. Dan kita ada kerajaan yang dinaungi oleh Perdana Menteri. Ya betul. Siapa Perdana Menteri kita? PMS. PMS. Apa nama dia? Anwar bin Ibrahim. Ya betul, Anwar Ibrahim. Okey. Warna merah juga melambangkan keharmonian masyarakat. Kerana keharmonian masyarakat ini terbentuk hasil daripada nilai-nilai murni. Apa nilai murni yang ada dalam negara kita? Tolong-menolong, bekerjasama lagi, menghormati. Tolak ansur. Apa antara aktiviti yang boleh memupuk? Gotong royong. Gotong royong, betul. Kalau Aisyah, kalau hari raya kita buat apa? Sambut hari raya. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan keharmonian negara. Dan seterusnya, apa fungsi bunga raya ni? Bunga raya ni kadang-kadang digunakan sebagai lambang rasmi negara dalam pelbagai urusan kerajaan. Ada juga digunakan dalam jata negara. Mana jata negara ni penting sebagai identiti kepada negara kita. Terutama digunakan dalam reka bentuk logo, dalam jata dan hiasan-hiasan rasmi. Dan ada juga digunakan dalam simbol acara kebangsaan ataupun promosi-promosi pelancongan untuk memupuk semangat patriotisme. Okey. Antara kepentingan bunga raya, okey Aisyah, apa yang Aisyah tahu? Mengapa pentingnya bunga raya ni sebagai bunga kebangsaan kepada negara kita? Sebab bunga raya ni boleh bantu untuk kita nak pupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Ya betul, perpaduan. Okey Husna, apa boleh Husna faham?
Mengapa penting bunga raya ni? Saya rasa untuk meningkatkan lagi semangat cintakan negara. Iya betul. Kalau Hasyan cakap perpaduan, kalau Husna pula cakap patriotisme, iaitu cinta akan negara. Dan cikgu buat kesimpulan kat sini, bunga raya ni bukanlah hiasan semata-mata, tetapi ia menjadi lambang kebanggaan negara kerana ia adalah melambangkan nilai murni lah dalam negara kita. Dan sebagai kita generasi muda ni, perlulah menghargai dan memelihara simbol dan bunga kebangsaan ini sebagai identiti negara. Faham? Faham? Faham. Okey, kita ke pembelajaran seterusnya. Silakan. Okey, baiklah semua. Jadi untuk pembelajaran kita yang seterusnya, okey, nampak tak ke depan cikgu bawa apa? Peta buih. Okey, jadi sekarang ni cikgu pegang 2 kertas peta buih. Jadi kat sini pembelajaran kita, cikgu nak awak semua bahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan pertama dan kumpulan kedua. Jadi kumpulan pertama. Saya kumpulan kedua. Jadi untuk 2 kumpulan ni, cikgu akan serahkan 1 kertas peta buih ni kepada setiap kumpulan. Okey. Jadi cikgu serahkan kepada Husna dulu. Dan kepada. Jadi arahan dia untuk sekarang ni, cikgu nak awak semua tulis, iaitu apa itu? Tulis makna bunga kebangsaan kita yang kita telah belajar tadi, iaitu ada 5, iaitu Percaya kepada Tuhan, lagi, dan kepada Raja dan Negara, lagi, kepada perlembagaan, daulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, jadi itu merupakan antara 5 lah makna kelopak bunga raya yang kita belajar. Jadi berdasarkan apa yang cikgu bagi, kertas yang cikgu bagi ni, kamu semua tulis balik, iaitu 5 makna bunga kelopak tu. Okay, Boleh. Tulis betul-betul. Okay, yang pertama, Saya salah tulis. yang pertama kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, Cikgu nanti kan tak tulis cikgu. kenapa Tulis. kita tak tulis? Saya sedang berfikir. Dia main-main cikgu. Yang kedua kesetiaan kepada Raja Dan negara. Negara. Okey. Cikgu, raja tu dia bertugas sebagai apa? Raja tu dia bertugas untuk menjaga negara kita melalui adanya wujudnya keagamaan negara Islam. Perlembagaan ni apa? Perlembagaan itu berfokuskan kepada undang-undang. Negara kita ada banyak undang-undang perlu kita patuhi. Jadi seterusnya yang keempat apa? Kedaulatan undang-undang. Okey. Dan yang terakhir, yang kelima kita ada apa? Kesopanan dan Cikgu, kesusilaan. kesopanan ni menunjukkan kepada apa? Kesopanan ni menunjukkan kepada kita seharusnya sopan santun lah secara sesama masyarakat. Kalau kita tak ada ini kesopanan dan kesusilaan ni, maka kita akan wujudnya masyarakat yang berpecah belah sebab hidup dalam keadaan yang Tak harmoni. betul. Sebab kita saling Cikgu, saya ada bergabung. soalan. Ya. Dalam masyarakat kita ni kita ada bahasa Melayu je kan cikgu? Kita, negara kita, negara Malaysia penuh dengan bangsa dan negara yang berlainan. Ada Melayu. Betul, kita bangsa Melayu. Melayu. Contohnya Ada kita Cina. nama. Betul, ada Ada bangsa India. Ya, dan bangsa India. Jadi nanti kita nampak ketiga-tiga bangsa ni merupakan bangsa yang berlainan. Faham cikgu? Cikgu, saya nak Dah lukis siap, bunga dah raya siap. boleh Cikgu dah ke? siap. Boleh. Boleh saya lukis bunga Saya dah raya. siap cikgu. Cikgu, bunga raya ada 5 kelopak betul ke? Betul, dan di warna apa? Dia warna merah. Betul. Bunga raya Cikgu, berwarna cantik tak saya merah. lukis? Cantik, cantiknya. Okey, Husna lagi. Wah, tangan Husna berseni. Dia cikgu. Ni cikgu. Cantik macam cantik. Cikgu, bunga dia. Baca. Okey, sekarang ni saya nak Fitri dulu baca. Cikgu nak Fitri baca bunga kelopak yang kelima. Apa yang Kelima. Fitri tulis?
kesopanan dan kesusilaan. Betul. Okey, kita boleh duduk. Okey, dan terakhir, Rosna baca kelopak yang ketiga. Tiga ialah keluhuran perlembagaan. Betul, Rosna. Duduk. Okey, itu sahaja pembelajaran kita untuk sesi ini, iaitu dengan menulis 5 makna Kelopak pengeraya. pengeraya. Okey dah. Sekarang kita pergi kepada pembelajaran yang seterusnya. Okey, sebentar tadi kita dah belajar, kita dah tulis dalam peta buih berkaitan dengan makna 5 kelopak bunga raya. Okey, jadi sekarang cikgu terangkan apa maksud 5 kelopak bunga raya ini dengan lebih terperinci. Jadi yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kita tahu dekat dalam negara Malaysia kita ini, kita ada agama masing-masing bagi kaum dan bangsa masing-masing. Contohnya, kalau Melayu kita mengamalkan agama Islam. Okay, baik. Jadi yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara ini merujuk kepada adanya negara raja untuk memerintah negara kita. Ni raja kita ni bertugas untuk memerintah negara kita dan dibantu oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri kita ialah Anwar Ibrahim. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan ini menunjukkan kepada undang-undang, di mana apabila luhurnya perlembagaan ini, maka negara kita akan harmoni dan juga aman damai. Yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang ini menunjukkan kepada pentingnya kita mematuhi peraturan-peraturan dan yang ada dekat dalam negara Malaysia kita. Contohnya, kita tak boleh melanggar lampu Isyarat. Kita tak boleh buat jenayah. Kita boleh mencuri. Kita tak boleh lagi curi. Kita tak boleh apa lagi? Kita tak boleh Melakukan segala keburukan. Vandalisme. Vandalisme. Kita tak boleh juga mengerosakkan harta benda Benda awam. awam. Sebab itu harta benda awam itu kegunaan orang Orang ramai. awam. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Sopan, cikgu. Ya, betul. Jadi setiap individu, macam kita lah, cikgu ni Harsha, Fitri ni, perlulah ada sifat kesopanan dan kesusilaan. Okey, baiklah. Cikgu dah terangkan sebentar tadi kelima-lima makna kelopak bunga raya. Maka cikgu akan teruskan permainan. Kita nak main apa ni, cikgu? Jadi permainan ni cikgu nak Harsha dulu lah. Cikgu nak awak pilih salah satu saja batang aiskrim. Baik, cikgu. Cuba tengok nombor berapa awak dapat. Saya dapat nombor 2, cikgu. Okey, jadi sebentar tadi cikgu dah terangkan. Sekarang cikgu nak awak datang ke hadapan dan terangkan kepada kawan-kawan awak kelopak bunga raya yang kedua. Kelopak bunga raya yang kedua iaitu maksudnya kesetiaan kepada raja dan negara, cikgu. Ya. Jadi apa yang saya faham mengenai kesetiaan kepada raja dan negara ni, kita sebagai rakyat kena menghormati, kita kena hormat rukun negara dan raja kita. Dengan ini, kita ni akan melahirkan masyarakat yang patuhlah kepada raja kita. Okey, apabila kita ada raja, apa akan jadi kepada negara kita? Negara kita akan jadi Aman dan harmoni. okey, pandai sekali Asha. Boleh duduk. Terima kasih, Sekarang cikgu. cikgu nak panggil Fitri. Okey. Hai, Kita cikgu. boleh pilih dulu. Awak nak Saya nak warna apa? Warna apa yang menarik ya? Pilih. Ada Warna lima warna. apa? Kita. Warna ungu, merah, cikgu. warna ungu. Okey, sila. Warna ungu saya dapat nombor 5. Okey, awak boleh datang ke hadapan dan terangkan Nombor lima. nombor 5. Nombor 5, kesopanan dan kesusilaan. Saya tahu, cikgu. Kesopanan dan kesusilaan ni kita perlu beradab sopan santun dan dengan orang tua, dengan rakan-rakan, dengan masyarakat. Kesusilaan pula kita perlulah bertata susila
walaupun di mana kita berada. Ya, Betul pandai. ke cikgu? Betul, Fitri. Pandai tak? Boleh cikgu ni. Silakan duduk. Jadi, cikgu rasa awak dah faham tentang makna 5 kelompok raya ni. Maka dengan itu, habislah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Yeay.